amazing! Ini ada TV Sharp 40 inci LC-40LE 185M. Dia punya masalah dia backlight Dia suara ada, gambar tak ada. Kita check memang ada display, tapi dia punya backlight dia tak punya no. Jadi kita nak check supply dulu. Kita kena buka skru-skru yang ada kat sini dulu, nak open dia. Jadi kena video balik. Kita tengok keadaan dia punya supply. Selalu kembung ni, kapasitor kembung dah macam okey. Jadi kita test pakai tester backlight. Tengok dia punya lara. Kalau nak test backlight tak payah buka TV semua kalau boleh. Sebab apa, kadang kalau kita buka-buka tengok backlight okey, yang masalah dia power tak sampai, jadi buang masa dah kat situ. Jadi kita pakai ni LED TV backlight tester. Pakai yang ni, kita test dekat dia punya wire backlight. Tengok kat lubang-lubang ni, tengok dia cahaya dia ada ke tak. Lampu dia tu kita test macam ni. Cahaya dia naik, tapi cahaya dia nampak dia jadi biru kan. Kalau jadi cahaya macam ni, kita kena tukar juga backlight dia. Sebelum tu test dulu supply. Kalau supply ada, tukar backlight terus. Kita on, tengok indikator nyala ke tak. Oh, ada merah. Kita tekan on. Tengok dia hijau ke tak. Hijau. Itu kita test pakai multimeter, tengok voltage. .3. Dia kata voltage dia stabil. Voltage dia stabil. Kita terus tukar backlight, buka. Kalau dah lepas macam ni, dah lepas, nak pusing TV ni, lepas tu kita buang dia punya cover atas ni. Dia pakai klip ni, tekan klip ni, tarik keluar, tarik naik. Macam tu lah congkeh naik. Kita pegang dia punya klip ni, dia lekat klip ni tu, lepas tu tarik naik. Tapi kena kalih, bagi dia duduk belah depan skrin. Dah kali cover tepi ni, kita kena congkeh ni, tarik dengan tangan. Dia kena hati-hati tu, takut tekan skrin pecah pula. Ya, kat bawah ni dia kena tarik dia punya kaki ni, tarik naik macam ni. Untuk naik ni, kalau dia tak angkat, semua kena buat je tu. Kalau dia tak angkat, kena hati-hati betul ya. Risiko buat je ni. Tidak, kena ganti mampui. Okey, dah siap buang bingkai ni. Siap.
Cabut. Okey, tinggal nak angkat skrin. Angkat skrin ni kena hati-hati betul ya. Kalau ada alat yang tekat kat sini, pakai yang tu pun tak apa. Tapi saya tak ada, saya buat manual angkat. Tapi kena hati-hati betul ya. Kalau ikut cara aku akan angkat naik benda ni dulu. Sebab takut sekali masa kita angkat skrin, dia akan sangkut kat bawah ni. Sangkut bawah ni. Twist yang ni. Nayah. Nak angkat pula, kena angkat hati-hati lah. Congkeh naik sikit. Tengok keadaan dia macam mana. Dia boleh naik ke tak boleh naik. Kalau tak boleh naik, jangan paksa. Tu, pegang bawah-bawah tu. Angkat naik. Lepas tu, simpan letak lagi elok. Skrin ni dia dekat bingkai skrin ni dia ada getah tau. Dia bukan gam, dia macam dengan getahnya tu ada lekat betul-betul dengan skrin ni. Jadi nak angkat tu boleh angkat skrin saja tapi susah. Jadi aku congkeh naik sikit dengan dia punya bingkai ni. Tapi kena congkeh pelan-pelan lah. Semua bingkai tu kena congkeh sampai dia boleh naik. Cuba tengok. Okey, dah berjaya angkat. Jadi kita buang pula dia punya apa punya ni plastik belakang ni. Yang ni susunan dia, kalau ni kena ikut dia balik. Takut tersilap. Silap susunan dia, gambar tak elok. Tengok macam mana dulu keadaan dia. Kalau boleh jangan buka, jangan duk tak asing-asing yang ni. Yang ni bagi dia duduk sekali. Bawah ni dah nampak backlight. Backlight ni aku nak ambil contoh dulu, lepas tu pergi beli. Contoh satu lah. Lepas tu saya balik sekali lagi, dah ada backlight, baru kita buka semua. Jadi nak ambil satu contoh saja. Ya, sebenarnya kalau nak beli backlight ni, kalau tak ada contoh pun, ada model number pun dah okey lah. Tak payah bawa model saja. Ataupun tengok dalam Shopee pun ada juga. Satu set. Kalau kita duk tukar satu-satu ni tak boleh jadi. Dia tak boleh tahan. Kena tukar satu set. Ada berapa batang? 3 batang. 1, 2, 3 batang. Tukar satu set. Okey, aku dah beli 3. Lepas tu nak terus pasang lah. Aku tak boleh tunjuk cara pasang ni sebab tak ada stand. Jadi boleh pasang terus. Sekejap lagi aku video balik. Buka dia punya soket ni. Tekan dia dekat ujung tu. Okey. Lepas tu nak buang dia punya batang LED ni. Angkat tolak lah dia tu lah tu. Macam tu saja. Buang lama kita pasang bau. Selesai aku pasang lampu. Lepas tu kita pasang balik dia punya batang. Macam mana buka macam tu pasang lah. Okey, part nak letak LCD ni paling susah lah bagi aku. Dia kata susah pun sebab dia risiko kalau kita silap sikit lah, pecah. Ni kita kena letak lagi elok. Lepas tu kena tekan balik klik dia masuk. Bagi rapat elok, baru kita boleh pasang bingkai atas. Okey, dah sampai nak pasang part nak pasang bingkai. Pasang bingkai ni pun kena hati-hati juga. Takut saya salah tekan skrin, crack. Kena berhati-hati ya. Risiko. Selesai, lepas tu kita akan kali dia. Bagi skrin duduk belah bawah. Okey, kita akan test lampu. Tengok menyala ke tak. Lepas tu warna dia putih elok. Dia tak boleh biru. Biru memang backlight dia tak tahan lah kalau pasang. Nak buka. Tengok lampu dia putih elok. Okey, pasang semua. Okey, sekejap kita buka garam. Okey. Lampu dah nyala. On. Okey, putih. Ya, dia tak ada biru tu. Nampak macam biru juga tapi tak ada apa. Jangan awal. Okey. Cantik.
Okey, selesai setakat ni saja video aku. Siapa-siapa yang suka dengan video aku ni, sila tekan tombol like, subscribe. Kalau nak share pun boleh share. Okay, thank you.